dia dapat satu rakaat. Sebab kalau kita sempat rukuk bersama imam dapat satu rakaat. Ya, insya-Allah. Ini jawapan anda. Di takbiratul ihram ni, adakah kena Itu serah. Kalau kita katakan nak isbalkan ke bawah ataupun nak berdekat sebentar, silakan. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar rukuk. Tak ada masalah. Ataupun Allahu Akbar, kita isbal seperti ini, kemudian Allahu Akbar rukuk, juga tak ada masalah. Ya, mudahnya kalau ada ilmu ya beribadah. Kalau tak ada ilmu susahnya. Allahu Akbar. Solat jenazah. Iya. Bila imam nak mulakan solat tu, dia menyuruh buat barisan saf ganjil, adakah tak dia? Memang solat jenazah kena ganjil. Kalau boleh paling-paling 3. Solat jenazah kena ganjil. Kalau tak ada paling-paling 2. Imam di depan, makmum di belakang. Kalau boleh buat 3 baris. Walaupun di depan tak penuh, disuruh 3 baris dan rapat-rapat. Rapat ke depan, ke belakang rapat. Katakan, cuba sahabat bangun 6 orang ni ataupun 7 orang bangun. Ni boleh bangun semua? Okey. Tunjukkan. Okey. Sahabat jadi imam. Jadi imam. Okey, anda jadi imam ke depan. Di belakang buat 3 barisan rapat-rapat. Rapat-rapat. Rapat dengan imam, rapat dengan imam. Dan yang belakang rapat. Buat 3 barisan. Buat 3 barisan. Ya, kalau boleh macam ni buat 3. Paling kurang 2, kalau boleh 3. Dan dirapat-rapatkan. Rapat kaki, kaki rapat. Dan yang di depan rapatkan ke belakang. Kalau boleh buat 3 barisan ataupun kita ganjilkan barisannya. Itu sunnah. Itu memang sunnah. macam ni kira 3 ada 2? Ini kira 2. Kira 3 dah boleh kira 3. Tapi di belakang kalau boleh buat 3. Yang dikatakan 3 adalah yang di belakang. Kalau boleh yang di belakang tu 3 sah. InsyaAllah. Kalau tak ada yang seperti ini memang ada. Belakang tu ganjil ya? Ya ganjil. InsyaAllah ya. Tapi kalau orang ni tak payah ganjil. Orang yang di belakang tu tidak ganjil. Tapi barisannya ganjil. Iya, barisannya. Iya. Ini oleh kerana yang nak beri 3 orang, 3 orang lah. Kalau boleh 5 orang, 6 orang, 7 orang tak ada masalah. Ya, teruskan sahabat. Soalannya apa dia? Mana yang lebih afdal? Ketika solat, imam tengah rukuk, kita sampai. Sama ada kita rukuk ataupun dia bangun daripada sujud. Kalau boleh jangan dilambat-lambatkan. Kalau imam sedang rukuk, kita sampai di masjid, pintu masjid, imam rukuk, kita Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar rukuk, berjalan. Berjalan. Bermakna kita dapat satu rakaat. Iya. Jadi kalau kita sampai imam sedang sujud, kita sujud. Kita sujud. Ya. Jadi masuk barisan terus sujud. Katakan dalam perjalanan itu jauh, kita niat dengan Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian Allahu Akbar dengan rukuk, kemudian kita berjalan masuk ke saf. Katakan dalam perjalanan masuk ke saf jangan berlari-lari, kerana dilarang berlari. Tiba-tiba imam sujud, kita sujud, bermakna kita dapat satu rakaat. Ini sudah dibincangkan di kuliah atau di sini sudah tunjuk. Kata kerjanya ada kalau nak dibincangkan semula insya-Allah. Insya-Allah, ya. Wallahu a'lam. Ya. Ini ibu sama nak beli buku. Boleh disalin di mana? Nanti saya akan masukkan di bawah ni tapi belum sempat masukkan. Jadi ambil siapa nak beli buku. Buku apa saja ambil ni. Di mana di saya punya ibu ni. Bukan ibu ya. Order tempahan buku dia Rasul Bahari www.maktabaummulqura.com. Jadi apa saja buku yang saya sudah kuliahkan, kalau ingin mendapatkannya, tempah daripada Ummul Qura. InsyaAllah. Ibn Rajab. Iya. Ibn Rajab ada didukil oleh Fathul Bari. Yang menukil adalah Fathul Bari berkaitan dengan Ibn Rajab. Nanti insyaAllah anak lebih jelaskan dia. Barakallahu. Kita ambil wudu dulu ya, siapa yang belum wudu.